Hello guys, Assalamualaikum semua. Jadi ramai sangat yang tanya coach macam mana nak join program untuk cari kerja kat Singapura. Jadi coach tahu ramai yang nak cari kerja, nak lompat kerja. Jadi coach ada buat 3 program dalam tahun 2026 ni. Mungkin ramai yang tertanya, kenapa tak buat lebih banyak program? Jadi coach nak bagi tahu tahun 2026 ni coach sangat sibuk. Jadi cuma 3 saja program yang you all boleh join. Yang pertama, Singapore Career Talk. Ini adalah sesi talk. Kita cakap tentang kerjaya. Jadi you all boleh tanya apa saja tentang kerjaya di Singapura. Boleh bertemu dengan coach. Kita akan sembang tentang isu-isu semasa dan juga isu-isu kritikal tentang kerjaya di Singapura sebagai expat. Jadi biasanya coach akan buat sebulan sekali sesi ini. Jadi tengoklah kemudian kalau ada banyak sambutan, mungkin coach akan buat lebih kerap. Jadi sesi Singapore Career Talk ni coach akan buat pada hari Sabtu. Okey, pada hari Sabtu biasanya malam pukul 8.30 malam sampai pukul 10.30 macam tu. Sesi lebih kurang 2 jam. Yurannya dulu kita buat lebih kurang RM30. Jadi sekarang ni kita bagi percuma saja. Jadi kawan-kawan boleh bawa kawan-kawan, anak beranak, boleh bawa you punya saudara mara ataupun kawan-kawan yang dah kerja Singapura, bawa ramai-ramai pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Kita akan buat dekat mana? Dekat kafe. Jadi kita akan support kafe tu dengan beli air. Kemudian kita akan sembang tentang kerjaya Singapura, macam mana nak cari kerja apa semua. Mungkin kita akan sembang secara basic, okay? Tetapi ada benda yang lebih-lebih penting lagi tentang isu-isu semasa. Kita akan kupas dalam sesi Singapore Career Talk ni. Kita akan buat setiap bulan, insya-Allah. Okey, kemudian program nombor 2 ialah program yang paling premium, iaitu Singapore Career Coaching. Okey, program SCC ni coach dah buat setiap bulan, lebih kurang setiap bulan dari tahun 2011 lagi. Jadi dah lebih kurang 14-15 tahun macam tu. Jadi program ni apa yang coach bagi? Coach ajar dan bimbing A to Z. Maksudnya daripada persediaan macam mana nak cari kerja Singapura, lepas tu macam mana nak buat job hunting, macam mana nak cari kerja kalau tak jumpa kerja kosong, macam mana nak buat, ataupun you dah kerja lepas tu nak lompat-lompat kerja, macam mana nak buat. Jadi program ni untuk siapa? Untuk semua, sama ada you newbies, tak pernah kerja Singapura, ataupun you dah biasa kerja Singapura, you nak lompat, nak cari kerja yang lebih baik lagi. Jadi mungkin you all tertanya, macam mana peserta coach yang dulu-dulu yang join SCC dapat kerja bagus-bagus, dapat kerja baik-baik, sedangkan coach tak bagi kerja pun. Disebabkan apa? Disebabkan coach bimbing, coach guide. Dan dalam program SCC ni coach juga akan konsult dan bagi tahu peserta secara personal macam mana nak cari kerja kosong yang tak diiklankan, ataupun kita sebut hidden job. Hidden job ni adalah job vacancy untuk posisi yang biasalah, yang you dah biasa apply, tetapi job vacancy ni tak diiklankan oleh majikan ataupun agensi. Jadi you tak akan jumpa dekat mana-mana platform, portal job, ke website, ke newspaper, tak akan jumpa langsung. Jadi kenapa kita perlu cari hidden job? Sebab ni ialah lebih kurang 70% job vacancy adalah tidak diiklankan. Jadi kalau you tengok dekat newspaper, kat portal job itu cuma 30%, 40% macam tu. Tapi lebih banyak lagi yang tak diiklankan. Jadi macam mana kita nak cari kerja kosong yang tak diiklankan tu? Jadi dalam program SCC ni sahaja coach akan bongkarkan. Baik. Jadi SCC ni untuk siapa? Untuk semua. Newbies ke ataupun you dah biasa, dah professional, dah biasa kerja Singapura. Okay, you boleh join dan coach akan guide seumur hidup. Seumur hidup, lifetime membership. Okay. Dan jadi untuk join SCC ni you ada 2 pilihan lah.
Sebab kita akan bagi video-video secara online. You boleh tengok video tu melalui you punya handphone lah. Kemudian kalau you tak biasa masuk Singapura, you boleh join program hari Ahad trip masuk Singapura. Jadi program hari Ahad kali ni, trip masuk Singapura kali ni, hanya boleh disertai oleh peserta SCC sahaja. Program nombor 3 ialah consultation. Consultation ni untuk mereka yang tak nak join SCC. Mungkin mereka dah biasa cari kerja Singapura, mereka dah biasa bekerja di Singapura, tapi nak lompat-lompat kerja, nak tahu sikit tips, nak tahu hidden job macam mana, nak tahu sikit apa masalah saya tak dapat kerja, nak tahu sikit macam mana saya asyik dapat gaji sikit, nak nego tak pandai. Jadi you boleh join consultation kalau you tak nak join SCC. Okay, of course join SCC lagi bagus lah. Sebab apa? Dapat lifetime membership. Tapi untuk consultation, konsultnya cuma 1 jam sahaja. Dah tentu dia lebih murah daripada program SCC. Okay, baik. Jadi itu saja 3 program yang coach akan buat tahun 2026 ni. Yang pertama, SCT Singapore Career Talk, percuma sahaja. Program SCC Bimbingan Kerjaya itu berbayar, tetapi dapat lifetime membership. Dan satu lagi yang terakhir ialah program consultation, career consultation session. Yang tu pun berbayar 1 jam sahaja. Jadi itu saja program yang coach akan buat tahun 2026 ni. Jadi kalau you all rasa memang serius nak cari kerja, nak berjaya dapat kerja, nak bina kerjaya dekat Singapura, boleh join program coach ataupun jumpalah coach kat mana-mana. Okay, take care, bye bye.